Kita beli barang murah, lepas tu ada nak beli barang mahal. Dosa tak? Dia beli murah, lepas tu dia jual mahal. Dia beli 6,000 ya dulu RZ. Jadi ada orang tawarkan 50,000. Boleh tak jual? Boleh. Siapa suruh bodoh dia beli 50,000? Faham lagi? Nah, yang tak boleh ialah dua benda. Pertama, harga barangan yang telah ditetapkan harganya oleh pemerintah. Tak boleh. Suka-suka hati tak boleh. Bawang, lada, minyak masak, hak tetap pemerintah. Itu keperluan orang ramai. Yang kedua, keperluan orang ramai, tetapi kerajaan tak tetapkan harga. Pun tak boleh melampau-lampau, kerana dia akan menyebabkan orang susah. Faham lagi? Ada pun rezek, cincin, spek cermin mata hitam, burung terkukur, bukan keperluan manusia. Tak, nak jual mahal murah kau pandai dia dah. Dia beli mata cincin di Burma RM10, dia tawarkan dia di sini 2 juta. Aku pandai dia, orang bodoh belilah. Bang, nah itu bukan keperluan masyarakat.